Bayangkan hampa sedang menaiki bot, lepas tu angin laut duk sepui-sepui menyapu pipi. Dan di hadapan mata hampa terbentang sebuah permata tersembunyi di Langkawi. Pulau Jemuruk. Itulah pulau nak cerita kat hampa. Pulau Jemuruk. Di sebalik pantainya yang tenang, Pulau Jemuruk ni menyimpan sejarah alam yang sangat luar biasa. Pulau ni adalah sebahagian daripada formasi Mak Cincang yang berusia lebih kurang 500 juta tahun. Peminat geologi pasti teruja lah bak ambo. Sebab pulau ni ahli sains menemui fosil trilobite. Hidupan laut purba yang hidup jauh sebelum zaman dinosaur lagi. Lama tu. Jadi, bila hampa menjejakkan kaki kat Pulau Jemuruk ni, sebenarnya hampa sedang berdiri di atas salah satu daratan tertua di rantau Asia Tenggara. Amazing! Pulau Jemuruk ni dia kecil je tau. Tapi keindahan dia tu yang cukup memukau. Air jernih, pantai bersih, menjadikan tempat ni syurga kecil buat pencinta alam. Pulau Jemuruk ni dia pakej lengkap. Maunya duk, ada sejarah purba, keindahan alam yang tak tercemak, ketenangan yang susah nak dicari. Kalau hampa nak rasa sendiri vibe semula jadi dia tu, hampa boleh sewa bot dari kawasan sekitar Kubang Badok ataupun Teluk Datai. Langkawi Permata Kedah.